Bagi memenuhi keperluan kursus KPG 3013 Insan Guru Profesional, hari ini kami akan kongsikan kepada anda semua hasil wawancara bersama dua orang guru yang sangat hebat yang dikenali sebagai Cikgu Syahrudin dan juga Cikgu Zuki. Selalulah kena advise, selalu kena ingatkan. Tahun lepas lah, tahun ni tak tahu lagi lah. Cikgu Syahrudin merupakan guru bidang Bahasa Melayu, manakala Cikgu Zuki merupakan guru teknik dalam bidang penyediaan dan pembuatan makanan. Guru yang pertama ialah Cikgu Din, atau nama penuhnya ialah Muhammad Syahrudin bin Muhammad Kalam. Cikgu Din merupakan guru mata pelajaran Bahasa Melayu dan telah berkhidmat menjadi seorang guru selama 29 tahun. Kini, beliau mengajar di Maktab Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. Guru yang kedua pula ialah Cikgu Zuki, atau nama penuhnya ialah Muhammad Zuki bin Ghazali. Cikgu Zuki merupakan guru teknik dalam bidang penyediaan dan pembuatan makanan dan beliau telah berkhidmat menjadi seorang guru selama 26 tahun. Kini, beliau mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah Kuala Terengganu. Sepanjang sesi wawancara ini, kedua-dua guru turut berkongsi tentang sumbangan dan pencapaian mereka sepanjang berkhidmat menjadi seorang guru dalam dunia pendidikan. Jom kita lihat satu persatu. Cikgu Syahrudin mempunyai perjalanan kerjaya yang sangat panjang dan penuh pencapaian. Beliau bukan sahaja menabur bakti dalam bidang akademik tetapi turut memajukan kurikulum sekolah. Antara pencapaian dan sumbangan tertinggi beliau adalah seperti berikut: peringkat negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa. Tidak lupa juga kepada Cikgu Zuki yang telah memberi sumbangan yang besar dalam bidang penyediaan dan pembuatan makanan. Dan antara sumbangan beliau juga adalah seperti berikut. Tokoh inspirasi Cikgu Syahrudin dalam dunia pendidikan adalah guru besar sekolah rendah beliau. Kerana menurut Cikgu Syahrudin, guru besar sekolah rendah beliau ni mempunyai contoh teladan yang baik dari segi akhlak, disiplin dan juga tanggungjawab. Manakala Cikgu Zuki pula, tokoh inspirasi beliau dalam dunia pendidikan adalah mantan timbalah pengarah pendidikan Malaysia yang juga merupakan bekas pengetua sekolah beliau. Kerana menurut Cikgu Zuki, beliau ni merupakan seorang pemimpin yang sangat komited dan menghargai guru-guru beliau di sekolah. Nilai yang dipegang oleh Cikgu Syahrudin dalam dunia pendidikan adalah nilai ikhlas dan sabar. Ikhlas ni merujuk kepada ikhlas dalam mendidik pelajar. Manakala sabar adalah sabar dalam menghadapi pelbagai ragam murid. Manakala Cikgu Zuki pula dia memegang nilai ikhlas dan jujur. Ikhlas bagi Cikgu Zuki juga sama dengan Cikgu Syahrudin, iaitu ikhlas dalam mendidik pelajar. Manakala jujur juga adalah jujur dalam membina hubungan antara guru dan murid melalui kepercayaan. Moto yang dipegang oleh Cikgu Syahrudin dalam dunia pendidikan adalah AAK, yang bermaksud ada aku kisah. Bukan bermaksud dia tidak kisah akan sesuatu hal, namun dia tidak menghiraukan pemikiran negatif yang boleh mempengaruhi pemikiran beliau. Manakala Cikgu Zuki pula dia mempercayai bahawa murid ni dia mampu mencapai kejayaan dalam akademik ataupun kemahiran. Kerana kejayaan satu murid itu tidak perlu diukur dari segi peperiksaan, namun boleh dilihat melalui perkembangan individu ataupun potensi beliau. Bagi ciri-ciri kepribadian yang perlu ada sebagai insan guru perantis, menurut Cikgu Syahrudin, insan guru perantis perlu menampilkan perwatakan yang sederhana dan profesional termasuk dari segi pemakaian yang sopan, sesuai dan kemas. Insan guru perantis juga perlu berusaha melebarkan pengaruh secara positif dengan menunjukkan sikap, tindakan dan kepribadian yang baik. Manakala menurut Cikgu Zuki pula, selain kesabaran, keikhlasan, kejujuran dan disiplin, insan guru perantis perlu bersedia menghadapi cabaran yang akan datang, terutamanya dari segi sistem pendidikan yang semakin berkembang. Bagi ciri-ciri kepribadian yang tidak perlu ada pula menurut Cikgu Syahrudin, seorang guru tidak sepatutnya memiliki sikap memilih pelajar kerana semua pelajar perlu dilayan secara adil tanpa mengira latar belakang maupun pencapaian. Seorang guru juga tidak boleh memiliki sifat sombong, perlu mengawal emosi dan tidak mudah melenting. Manakala Cikgu Zuki pula mengatakan bahawa segala ciri kepribadian yang negatif perlu dielakkan kerana dapat menjejaskan imej profesional sebagai seorang guru. Sebagai contoh, sikap malas seperti tidak masuk ke kelas. Bagi meningkatkan kemahiran pedagogi dan juga profesionalisme, Cikgu Syahrudin menggalakkan guru baharu untuk sentiasa bertanya kepada guru senior, memahami keperluan murid dan juga menggunakan pendekatan didik heboh semasa sesi pengajaran. Manakala Cikgu Zuki pula menyeru guru baharu untuk sentiasa belajar perkara baharu dan juga menunjukkan diri dalam perubahan pendidikan. Cikgu Syahrudin berpesan bahawa seorang guru perlu menanam sikap ingin mendidik anak-anak Malaysia untuk menjadi insan yang berguna. Peranan seorang guru bukan hanya sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk sasiah murid, memastikan mereka mendapat pendidikan yang sewajarnya dan memberi contoh teladan yang baik.
Manakala Cikgu Zuki pula berpesan bahawa semangat dan kesungguhan perlu ada dalam diri guru pada setiap masa bermula hari pertama memulakan tugas sebagai seorang pendidik. Guru yang bersemangat dan bersungguh-sungguh mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan memberi inspirasi kepada murid-murid. Cikgu Syahrudin berharapan agar guru baharu dapat mengekalkan penguasaan murid dalam subjek teras dan juga menyeimbangkan akademik dengan aktiviti kokurikulum. Manakala Cikgu Zuki pula berharapan agar guru baharu dapat bersikap terbuka dan juga mengekalkan profesionalisme dalam meningkatkan kualiti pengajaran. Apa yang diperkatakan oleh Cikgu Syahrudin ketika diwawancara, guru kini perlu menggunakan teknologi sebagai pemudah cara seperti beliau menggunakan YouTube, TikTok dan Google Meet dalam PDPC-nya. Yang kedua, beliau menggunakan teknik didik hibur semasa pengajaran bagi menarik minat pelajar dan mencipta persekitaran yang menyeronokkan. Beliau juga mengatakan bahawa sebagai seorang guru perlu menganalisis pelajar mengikut tahap kemampuan mereka. Seperti Cikgu Syahrudin menggunakan teknik asuh maju dan pembelajaran terbeza bagi pelajarnya. Yang ketiga, Cikgu Syahrudin juga menggunakan bahan maujud dan pendekatan modular. Beliau juga menyediakan teknik berformula atau akronim. Contohnya, teknik menulis karangan iaitu misuk bagi menulis pendahuluan, I have to cut bagi menulis isi karangan, sahaseet bagi menulis penutup atau kesimpulan. Manakala Cikgu Zuki menggunakan teknik soal jawab dan sumbang salam. Sebagai seorang guru, kita perlu mempelbagaikan sesi soal jawab dan membuka peluang kepada pelajar untuk memberikan idea. Bahkan di sini dapat mengasah pemikiran kreatif dan kritis pelajar. Cikgu Zuki juga menggunakan kaedah demonstrasi berasaskan murid, pembelajaran kontekstual dan juga menggunakan teknologi seperti YouTube dan sebagainya bagi memaparkan resipi dan kaedah memasak. Kedua-dua guru ini juga menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran kooperatif dan banyak lagi. Berdasarkan hasil wawancara bersama guru dalam bidang iaitu Cikgu Syahrudin, beliau menggunakan ketegasan bagi mengurus bilik darjah dan mengawal tingkah laku murid dengan baik. Selain itu, beliau turut mementingkan kebersihan bilik darjah bagi membentuk sasiah dan disiplin murid. Manakala Cikgu Zuki menggunakan kaedah pendekatan diri dengan murid. Kaedah ini membantu guru untuk memahami dan mengenali murid dengan lebih dekat. Selain itu, beliau turut memupuk adab dan nilai bersama guru di dalam kelas supaya murid sentiasa mendengar arahan dan menghormati guru. Dalam mendidik murid yang mengalami masalah keciciran dalam pelajaran, Cikgu Syahrudin dan Cikgu Zuki mempunyai pendapat yang sama, di mana guru mestilah mempunyai hubungan yang baik dengan murid. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih kondusif. Seterusnya ialah isu dan cabaran yang dihadapi oleh kedua-dua orang guru yang telah kami wawancara. Yang pertama, isu yang dihadapi oleh Cikgu Syahrudin iaitu isu pengaruh teknologi digital tanpa kawalan dan juga pembentukan sasiah pelajar. Manakala Cikgu Zuki pula menghadapi isu ketidakhadiran pelajar ke sekolah. Walau bagaimanapun, kedua-dua orang guru tersebut menangani isu dan cabaran dengan baik, di mana Cikgu Syahrudin menegaskan bahawasanya kita sebagai seorang guru perlu sentiasa menegur dan menasihati pelajar supaya mereka tahu perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Manakala Cikgu Zuki pula menggunakan teknik guru muda untuk mengajar para pelajar yang hadir pada hari tersebut dan pelajar yang tidak hadir dapat belajar semula topik tersebut dengan rakan-rakan mereka. Kaedah yang digunakan untuk menarik minat pelajar yang kurang fokus adalah Cikgu Syahrudin dia menggunakan kaedah peristiwa ataupun pengalaman lampau supaya murid lebih mudah faham. Manakala Cikgu Zuki pula dia menggunakan kaedah hands-on dan ataupun amali kerana ia lebih menarik dan memberi pengalaman sebenar kepada pelajar. Dari segi perubahan, menurut Cikgu Syahrudin, jika dibandingkan dahulu, memang banyak perbezaan ketara yang dapat dilihat terutamanya dari segi penggunaan teknologi yang semakin canggih. Manakala Cikgu Zuki juga mengatakan perkara yang sama bahawa memang banyak perubahan dari semasa ke semasa. Antaranya apabila KSSR dan KSSM mula diperkenalkan untuk memberi penekanan kepada kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan kreatif. Kesimpulannya, guru profesional seperti Cikgu Syahrudin dan juga Cikgu Zuki menekankan kepentingan penguasaan tugas yang sistematik supaya pengajaran dan juga pembelajaran berjalan dengan lancar.